live in every pixel. Dan seperti biasa, kami sedang bersiaran secara langsung dari Ruang Kalam, studio rasmi bagi podcast Balik Kalam. Podcast ini diterbitkan dengan sokongan penuh daripada Pixel Live dari sudut produksi, sistem live streaming serta sokongan teknikal sepanjang siaran langsung. Dan ribuan terima kasih juga kepada Hekbotis yang Berhad selaku penaja rasmi Sebalik Kalam di atas sokongan dari persediaan fasiliti, proses pembangunan dan kru produksi podcast ini. Okey. Dan episod hari ini sedikit istimewa kerana kita akan membawakan sebuah episod khas yang bertajuk Hilang Dalam Hutan, Salah SOP, Salah Langkah atau Ada Misteri. Sebelum kita pergi lebih jauh dan memperkenalkan tetamu kita dalam perbincangan malam ini, saya ingin mengingatkan bahawa podcast bersiaran secara langsung di Facebook, YouTube dan TikTok. Jadi kepada anda yang sedang menonton di rumah, di tempat kerja atau di mana saja anda berada, jangan lupa tinggalkan komen dan kemukakan soalan kepada tetamu kita pada malam ini. Saya ingin meminta sokongan daripada semua penonton untuk tekan butang like, share, follow dan subscribe serta kongsikan siaran ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga yang gemar melakukan aktiviti hutan. Lagi ramai yang menonton, lagi ramai yang peroleh ilmu dan manfaat daripada perkongsian yang akan kami bawakan pada malam ini. Kita akan membincangkan punca-punca yang boleh menyebabkan seorang hilang atau sesat ketika menjalankan aktiviti dalam hutan, seperti hiking, camping, jungle trekking dan trail run, dan langkah pencegahan yang boleh kita ambil untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Persoalannya, adakah kejadian seperti ini berpunca daripada kelemahan SOP, kesilapan manusia, tersilap langkah, atau adakah terdapat faktor lain seperti misteri yang sering menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat? Bersama saya hari ini adalah saudara Encik Afif atau lebih dikenali sebagai Wah Afif, seorang nature guide dan pencinta alam semula jadi. Okey Afif, saya mula first kita jumpa dulu dekat kalau tak silap Encik Afif ni seorang sahabat kenalan saya lah. First time kita jumpa dulu di, kalau tak silap saya, ketika tengah berkempen untuk selamatkan hutan simpan Kuala Langat. Ketika itu saya dengan Abang Ikan, Ilham Hakim. Masa tu Abang Ikan ni cakap dia nak bawa kawan dia datang sekali. Dia cakap nama Wafif, seorang yang tahu selok-belok pokok dan apa semua kan. Boleh Afif ceritakan sedikit background Afif lah, yang boleh penonton semua tahu. Okay, so sebenarnya saya dulu bukan asal daripada belajar terus background perhutanan semua lah. Okay, saya dulu sebenarnya belajar architecture. Oh, architecture. Jauh menyimpan lah. Kira saya ni budak Aki lah dulu. Okay. Dan dah kerja berapa tahun tu, tiba-tiba kita dah mula ada kawan yang duk ajak-ajak masuk hutan. Okay, so kita start masuk hiking. Okay, dan bila lama-lama hiking tu, kita mula rasa nak kekal dengan aktiviti tu lah. Sebab masa tu memang waktu kerja tu, bila kita kerja dalam firm, memang kita punya kesihatan tu tak apa. Okay. Elok lah, stres apa semua. Jadi bila kita pergi hiking tu, kita riadah apa semua, dia rasa lebih sihat lah. Dan saya punya memang nampak lah penurunan berat badan tu semua lah. So daripada situ yang kita duk pergi hiking apa semua, sampaikan ada kawan-kawan yang minta kita mula bawa orang masuk guide. Jadi nature guide lah. Sebenarnya dulu tempat yang paling selalu saya pergi tu kat Nuang lah, Gunung Nuang. Gunung Nuang. Kat Langat.
hampir setiap minggu pergi. Setiap minggu. Setiap minggu pergi. Okay. Macam Nuang dulu memang ramai orang masuk. Jadi masa tu nak naik seorang-seorang, nak datang seorang pun tak ada masalah. Sebab sana memang akan jumpa ramai orang. So saya pergi sana tu hampir setiap minggu. Memang tak ada tempat lain. Lama-lama siapa-siapa yang nak naik Nuang tu memang saya akan guide sekali lah. Okay. Semua tu free je lah. Saja ikut. Sampai satu masa tu ada yang offer nak bayar pula. Oh, jadi nature guide lah. Jadi nature guide. Upah saja. Belum nature guide lagi. belum lagi. Okay. Upah untuk bawa naik. Orang naik kat atas. Bawa naik. Jadi masa tu saya ingat bayaran ataupun upah pertama yang saya dapat tu untuk bawa naik Nuang saja satu hari tu 250. Oh. Okay, 250. Lepas tu varies lah 150 ikut ikhlas lah. Tapi masa tu kita rasa macam walaupun duit ni jumlah dia kecil 100 lebih RM50, tapi sebabkan kita punya titik peluh tu bawa orang naik tu, Okay. dia tak sama dengan kita dapat gaji bulan. Dia punya, itu saya punya feel lah. Ya. Okay. Jadi lama kelamaan tu saya mula terasa macam okay, dah nak tukar lah daripada kita kerja office, nak kerja yang outdoor lah, especially untuk bawa pergi trekking lah. Oh, okay. Dari situlah ada bermulanya cerita. Dan kalau saya tengok background Afif ni pernah jadi hikers, top hikers. Itu orang kata ialah jenis hikers yang rasa siapa yang mula hiking akan macam tu lah. Okay, jenis yang memang 24 jam semua nak cerita pasal gunung itu, nak cerita pasal hiking itu, ini apa semualah. Alright. Itu tahun 2014, tahun 2015 sekitar 14-15 macam tu lah. 2014-15 Lepas tu tak silap Apip jadi malim gunung tahun 2000. Okay, masa tu tak ada lagi istilah macam sekarang ni kita panggil MGP, malim gunung Pundanan. Masa tu tak ada lagi. So masa tu 2016, itu yang saya kata tu, bila orang nampak kita selalu naik tempat yang sama, dan pelan-pelan orang hire kita untuk bawa naik apa semua. Okay. Jadi malim gunung lah. Malim guide haram lah, bagi haram. Betul. Okay. Dan lepas jadi maling gunung tu 2015 juga tahun jadi nature guide. Dia nature guide dengan malim gunung ni apa beza dia? Sebab saya tengok tu macam mungkin dari segi panggilan ataupun dari segi skop kerja ataupun cara menjalankan kerja tu ke macam mana? Okay, maling gunung ni istilah, bukan istilah lah, tapi entiti baru. Okay. Okay, maling gunung ni kalau tak salah setahun sebelum PKP macam tu kot, baru mula lah, ataupun pas start PKP. Nature guide ni dia daripada awal lagi, kalau tak silap dari awal Samtuhan, dan dia punya cara kerja tu memang beza lah. Okay, so yang nak relate tu daripada saya bawa naik gunung, pergi trekking, dan tahun yang sama saya ambil nature guide. Okay, sebab masa tu saya tinggalkan kerja yang di office, saya dapat part time guide di frame Kepong. So style Frame Kepong tu part time dekat frame. Dia sebenarnya subcontract lah. Subcontract. Subcontract. Jadi dia macam kalau ada group, dia ada job lah. Okay. Cumanya yang tu dia punya titik mula lah, sebab masa interview tu saya ingat lagi. Okay. Bos masa tu tanyalah. Okay, dia cakap, jadi awak biasa bawa orang hiking, sepanjang awak bawa dia hiking tu, awak ada cerita tak pasal pokok ni apa semua? Oh, maksud bagi knowledge sekali lah. Bukan just daripada point A ke point B. Tapi dalam masa sama daripada point A ke B tu kita dapat knowledge tentang nature lah, tumbuhan semua. Okay. Jadi sebabkan saya masa tu yalah, kata dia hiker top yang memang tahu selok direction je semua tu. So kalau bawa orang pun memang kita tak ada cerita lah. Kita pun tak ada knowledge lah. Yeah. Okay, takkan bagi tahu berapa minit nak sampai apa semua. So jawapan saya kat bos masa tu yang interview tak ada lah. Oh, okay. Dan saya cakap,
biasa orang hiking dia tak tanya pokok apa dah. Dia tanya bila nak sampai je. Ya. Tapi daripada situlah sebab cara guiding tu lain. Okay, dia kata kat sini kita guide orang masuk trek, kita cerita pasal pokok, kita cerita pasal serangga, apa-apa knowledge lah semua. Okay, itu kita cara guiding kat sini. Bukan style macam bawa orang pergi hiking nak cepat habis apa semua, tak ada. Jadi tahun yang sama juga saya ambil lesen. So nature guide ni dia ada kursus dia. Oh, dia ada kursus. Ada kursus dia. Dia ada nak ambil lesen dia. Kursus dia dalam 17 hari lah. 17 hari baru dapat lesen sebagai nature guide lah. Tak boleh balik. Okey. Dan net kita pergi ke skop kerja ke seterusnya, apa Apip ada buat apa tu Park Ranger Supervisor. Itu tahun 2023 kalau tak silap. 2023. Okay. Sebab dia kerja nature guide, masa saya kerja sepanjang saya buat guiding semua tu adalah part time lah ataupun freelance lah senang cerita. So kita tak ada attach mana-mana. Okay, dan tahun 2023 tu first time lah saya dapat masuk kerja full time. Okay, itu dah melibatkan diri dalam motor park management lah. Okay. So dekat The Habitat ni tahun 2023. Macam tu sekejap je. Oh, 2023. Then lepas The Habitat tu apa, kalau tak silap Apip ni pergi ke project associate. Yang tu okay, balik daripada Habitat saya join NGO. Okay, NGO Free Tree Society di KL. Dan untuk satu projek ni lah, projek yang melibatkan sebuah trail di Bangsa. Okay, so more to conservation punya scope lah. Skop konservasi punya skop. Okey. Okey. Itulah sedikit sebanyak background daripada Apip. Dan kita nak tanya dia juga macam mana perjalanan awak ni boleh jadi nature guide dan pengkaji hutan. Tadi dah cerita sikit kan. Ni mungkin kita nak masuk lebih sikit lah. Okay. So sekitar tahun 2015, 2016 masa tu memang saya aktif bawa orang hiking. Okay, boleh kata hampir setiap minggu lah. Setiap minggu ada bawa orang pergi naik gunung, bawa group semua. Okay. Tak cukup dan tu hari biasa di frame lagi. Okay. So memang full time buat guiding lah. Okay, cumanya dia punya saat tu datang masa kita dah biasa bawa orang pergi hiking. Sampai satu masa tu terfikir aku duk masuk trek yang sama baik kali. Tapi satu pokok pun aku tak ingat. Tak kenal. Satu pokok tak ingat, satu pokok tak kenal. Satu pokok pun tak kenal. Okay. And contohlah contohlah satu gunung ni. Okay, hampir tiap-tiap minggu pergi bawa orang trekking trek yang sama. Tapi dia datang rasa macam satu pokok pun tak kenal. Rasa macam satu kerugian lah. Satu kerugian satu. Lepas tu rasa sebersalah tu pun satu juga. Dia ada satu masa tu macam sampai kat pintu rimba tu. Okay kan, pokok kan ke kanan. Okay. Dia terasa tau macam ada halusinasi tau, macam seolah macam pokok tu macam kau tahu nama aku siapa? Kau tahu aku ni pokok apa? Dan dia sampai jadi macam tu tau. Nasib baik quit hiking awal sikit, kau tak dah mental lah. Tapi itulah dia punya orang kata panggilan dia kat situ. Panggilan dia kat situ. Apa yang membuatkan Apip ni jatuh cinta dengan dunia hutan sampai jadi bidang hidup? Okay, sebab kan kalau dari segi peribadi lah. Kalau dari segi peribadi memang kita boleh nampak perubahan kat kita punya diri lah. Okay, dari segi kesihatan, dari segi mental, emosi dan sebagainya. Okay, itu yang secara peribadi lah. Okay, yang aspek yang lain tu sebab kita dah mula ada sedikit kesedaran yang sebenarnya benda-benda macam ni hutan semua ni dia susah nak kekal lama. Okay, kalau tak ada orang yang advocate dan jaga hutan tu lah. Okay. Dan orang kata sampai sekarang pun masih ada lagi benda yang orang tak habis kaji lagi lah, pasal hutan, pasal pokok.
Dan sebabkan Malaysia ni dia punya hutan tropika. So memang rugilah kalau kita tak kaji benda-benda tu. Alright. Dan saya nak tanya, pernah tak ada satu pengalaman dalam hutan tu yang ubah cara Apip berfikir selamanya? Pengalaman tu bagi saya yang momen tu lah. Yang momen Yang momen tu lah. tadi lah. Okay, dia sampaikan kita rasa sebabkan aku tak tahu, aku tak namakan apa-apa pokok dalam ni, aku tak nak masuk. Dia macam mana tau. Rasa macam malu lah untuk masuk tempat tu sedang kita tak kenal orang kat tempat tu. Dia Kalau pokok ni kita ibaratkan macam orang, ya, kita masuk tempat orang kita tak kenal orang nak bertegur siapa orang tu. Okay, faham. ataupun kalau dalam muzik tu kita pakai t-shirt band. Okay. Orang tanya name 3 songs, kita tak nama. Tapi kita tak kenal pun band tu. Faham. So macam tu lah. Okay, kita dah nak start masuk slow-slow sikit pada topik kita. Saya nak tanya, banding dulu dengan sekarang, apa perubahan paling ketara dalam budaya hiking? Okay, yang kita boleh nampak, sekarang benda ni ramai orang tak sedar lah. Okay. Okay, sebenarnya secara surface nya memang kita boleh nampak tentang semangat sesama pendaki tu. Okay. Okay, maksud semangat ni dia semangat cerita kawan dia, semangat berkumpulan dia, apa semua. Okay, macam time kami dulu, okay, memang jadi orang kata apa, budaya lah. Okay, bila sampai peak, salam masing-masing, Okay. ucap tahniah masing-masing dah sampai, ataupun dah sampai bawah pun tak kisahlah, naik gunung apa pun. Okay, bila sampai peak akan salam masing-masing, tahniah. Walaupun tak ucap secara lisan, tapi salam lah, bersalaman lah. Okay, so dan on track pun kalau jumpa mana-mana pendaki pun memang kita akan tegur lah. Bertegur, bersalam. Bertegur, okay, tanya, okay, walaupun kita tahu track tu, kita akan tanya lah, okay, macam mana depan tu, okay tak, apa semua, datang dengan siapa, okay, hiking seorang ke, ada group apa semua. So sebenarnya benda-benda kecil tu lah sebenarnya yang kita nampak semakin makin luntur, semakin sikit. Okay, kalau masuk dulu, kalau bahasa senangnya, kalau dulu antara pendaki dulu ni lebih friendly, sekarang ni macam masing-masing kurang. Ya, faham. Walaupun mungkin tak begitu drastik, okay, tapi sedikit sebanyak dah ada benda, dah mula kurang benda-benda macam tu lah. Okay, benda-benda yang kita panggil apa, benda-benda tersirat ni, intangible punya things ni. Faham. Okay, pada pendengar yang anda yang minat hiking tu, boleh nampak perubahan budaya dalam hiking tu. So masing-masing lepas ni kena ambil peringatan lah kalau jumpa dengan hikers lain dekat tu. Kalau dulu budaya dia bertegur siapa kan. Okay, maksudnya budaya tu kita kalau boleh nak teruskan lah kan. Okay. Dan saya nak tanya juga, dalam selama Apip buat hiking ni, ada pernah terlibat tak dalam SAR? Ataupun SAR ni dia short form kepada Save and Rescue? Search and Rescue. Saya berpeluang untuk join Sadi Broga dulu. Broga itu tahun kata silap saya 2017 ke? Ataupun lebih kurang lah 2017. Okay. 17 macam tu. So itu yang saya buang untuk join lah. Yang budak tu jumpa rasanya hari ke-6 ke ke-7 macam tu lah. Kena 7 selamat jumpa dah, kadang selamat lah. Saya jumpa selamat lah. Okay. Saya nak tanya, sebab kadang soalan ni pun saya pun peminat hiking. Saya hutan ni memang tempat saya meluangkan masa lah. Saya nak tanya, kadang saya bawa member datang ikut sekali, dan soalan ni pun macam dekat dengan saya. Saya nak tanya Apip lah, antara bawa orang yang terlalu takut dengan terlalu yakin diri, mana yang lebih bahaya? Okay, bab ni saya jawab secara objektif lah. Okay, saya membawa orang yang overconfident ni lebih
bersebelah. Lebih bahaya. Ya. Lebih susah. Okay, berbanding dengan orang yang dia bila kita nak pergi hiking masuk hutan, okay, kita kena ada at least sikit ketakutan. Okay, dia tak boleh berani tu boleh berani, tapi tak boleh overconfident lah. So kata kalau kita ada line up kita yang kata budak baru ke apa semua yang kita nampak dia ada sikit rasa tak confident, dia boleh naik takut tak larat apa semua kan. Okay, itu kita tak perlu risau lah. Bukan tak perlu risau langsung, tapi bagi dia calm lah, bagi dia tenang kan. okay. Sebab memang kalau kita nak masuk hutan trekking semua kena ada sikit rasa Takut. insecure tu kena ada sikit. Ya, untuk berjaga-jaga, waspada daripada apa-apa yang berlaku. Okey. Saya nak tanya pula ni. Kita nak masuk makin rapat kepada topik yang kita nak bincang ni. Saya nak tanya, apakah SOP yang perlu dibuat sebelum kita nak masuk hutan ni? Adakah kita wajib memohon permit ataupun hire guide, ataupun kita kena tengok kemampuan kita sendiri sama ada kita ni fit ataupun tak fit untuk pergi ke satu-satu tempat tu? Okay, sebut tentang prosedur lah. Okay, prosedur yang standard lah, SOP untuk pergi hiking mana-mana pun kat dalam Malaysia ni. Okay, memang kena apply permit lah. Okay. Okay, apply permit, ikut Jabatan Hutan Negeri lah. Ni kita apply dengan Jabatan Perhutanan. Jabatan Hutanan lah. Okay. Okay, kalau kat Selangor, Jabatan Hutan Selangor lah. Selangor. Okay, kalau Perak lah. Okay, kalau dulu sebelum adanya MGP, Okay. okay, Malim Gunung Perhutanan, cukup kita apply permit saja. Okay, dan guide kita assign sendirilah. Maksudnya mana-mana yang kita kenal ataupun kita ikut mana hire sendirilah. guide sendiri. Okay, Ataupun kita nak minta suggestion daripada perhutanan pun dia boleh bagi juga. Kalau kata kalau saya ni tak ada kawan MGP yang boleh hire, kita boleh minta suggestion daripada dulu tak ada database tu. Okay. Dulu tak ada database tu. Okay, dia lebih kepada kenal-kenal lah. Okay, sebab sebenarnya komuniti hiking ni tak besar mana pun sebenarnya. Okay. Cuma bila dah ada MGP, okay, so guide-guide semua tu semua dah berdaftar bawah hutanan. Jadi yang dia fahamkan bila kita apply permit, hutanan sendiri akan tanyakan sama ada kita dah ada guide ke belum, dan daripada dia punya senarai tu, ataupun dia akan assignkan mana guide yang free lah. Okay. Dan benda yang paling penting sekali sebenarnya, pada hari kejadian yang kita nak hiking tu pagi tu, kena buat report balai dulu lah. Kena buat report balai dulu. Kena buat balai. Ini lama punya prosedur. Rasa sampai sekarang pun Sampai ke hari ni sampai prosedur sama. Okay, masuk kena mohon permit, kena hire MGP, guide lah, guide dan kena buat report dekat balai polis yang terdekat. Balai polis terdekat tu dekat dengan tempat yang gunung yang kita nak masuk. Ya, betul. Okay. Apa tu, saya nak tanya juga, SOP hiking di Malaysia ni sebenarnya cukup ketat ataupun sekadar cukup syarat? Okay, kalau ikut pandangan saya lah, pandangan saya dia punya SOP tu dah cukup. Okay, dah cukup dah. Maksudnya requirement dia tu dah cukup lah. Dah cukup dah sebenarnya. Okay, dah perlu masuk permit. Okay, kena ada guide. Lepas tu kena buat report balai apa semua. Okay, dah cukup dah requirement tu. Kalau ada yang nak ditambah pun, okay, bab ni bukan yang terlepas pandang lah. Tapi sebenarnya benda ni, isu ni daripada dulu sampai sekarang tak settle. Okay. Sampah lah. Okay. Okay. Macam kat Taman Negara kan dia kena declare barang. Ya. Okay, kena declare barang sebelum naik tu. Okay, barang apa yang bawa apa semua. Okay, prosedur yang tu yang cuma di Taman Negara saja. Yang kat hutan-hutan lain, gunung semua tak ada. Tak ada pesanan, maksudnya tak ada SOP yang ditetapkan lah. Tetapkan untuk declare barang apa yang dibawa masuk. Harus dibawa keluar. Tak boleh bukan, maksudnya barang kena listkan. Tuliskan barang yang kita bawa. Tuliskan dan submit barang apa yang kita bawa masuk. Okay, berapa banyak plastik. Okay. Berapa banyak bateri apa ni semua lah.
Okey, dan bila turun pun nak kena sahkan balik yang benda tu semua kita bawa keluar. Okey. Okey, so yang tu mungkin bagi setengah orang benda tu leceh. Okey. Tapi kena ingat yang bab sampah dekat gunung ni daripada dulu sampai sekarang masih ada. Masalah tu tak pernah. Walaupun trek tu trek hardcore Okey. yang kita fikir bukan cancalang punya. Punya trek hardcore ni biasa yang expert saja akan pergi ke sana, dan yang expert tu dah tahu dah apa sepatutnya dia buat dan apa sepatutnya tak buat kan. Still ada sampah lagi. Masalah sampah. Masalah sampah lagi. Okey. Okey. Even dah ada guide, Okey. tapi masih berlaku masalah sampah. So itu satu benda yang bagi saya boleh perkenalkan lah. Di-highlightkan. Di-highlightkan lah. Okey. Okey. Okey, saya tak nak setiap kali berlaku tragedi kita akan nampak perkara yang sama. Peserta salahkan guide, guide salahkan peserta, penganjur salahkan keadaan. Pada pandangan Apip, siapa sebenarnya paling bertanggungjawab apabila berlaku kehilangan dalam hutan ni? Okey, sebenarnya bab hilang ni sangat sangat luas dia punya ni Okey, of course mana-mana bila berlaku apa-apa kes, orang akan start point guide lah. Ni benda biasa lah. Okey, orang akan start point guide. Siapa yang bertanggungjawab lah. Orang akan start point organizer ataupun gogo lah kita panggil. Okey. Okey, bila dua ni tak ada point, baru orang akan pergi ke mangsa ataupun line up. Line up. Okey. Cumanya benda-benda macam ni, dia setiap kes kehilangan tu berbeza-beza lah dia punya asbab dia apa semua. Okey, dan orang boleh hilang tu melalui pelbagai cara dan pelbagai sebab. Yang kadang kita pun tak expect, tak jangka dia hilang macam tu. Okay. Jadi sebenarnya bila berlaku apa-apa kes kehilangan, kita tak boleh terus jump. Okey. Tak boleh terus jump, ni confirm guide salah. Guide salah. Okay, ini confirm gogo dia salah. Okey. Kita sebaiknya kita jangan terus jump. Okay. Lepas tu bila kita dah ketepikan emosi apa semua tu, baru kita boleh start analysis, tengok semua, dan kita belajar daripada apa yang hilang tu lah. Okay. Tapi dalam mana-mana situasi, of course kita akan start tengok pada siapa yang bertanggungjawab dulu lah. Leader yang bertanggungjawab lah. Macam Apip cakap tadi, ramai orang fikir sepatutnya guide ni 100% bertanggungjawab. Benda tu realistik tak? Ataupun boleh Apip uraikan sikit? Sebab orang salahkan MGP kan. Apip rasa benda tu realistik macam ni, ataupun boleh Apip bagi tahu peranan sebenar MGP ni? Okey, saya tak boleh nak ulas, nak spesifikkan peranan MGP. Okey, sebab MGP ni adalah satu entiti lain. Maksudnya, of course, it stands, maksud MGP tu adalah sebagai maling gunung. Okey, maling gunung perhutanan. Maling gunung perhutanan. Maksudnya, guide gunung lah. Okey. Dan kita tahu basic tugas guide adalah menjaga peserta dan memandu perjalanan hiking dari mula sampai habis. Memandu ikut track lah kan? Ikut track lah. Okey. Jadi atas asas yang tu, memang kita akan letakkan tanggungjawab sepenuhnya pada guide lah. Sebab guide ni dalam satu ekspedisi tu dia ada leader. Okey. So macam mana leader nak lead projek tu, kita panggil projek lah, ataupun trip tu, okey, dengan selamat apa semua tu memang bergantung pada dia lah tanggungjawab. Okey. Jadi sama ada kompeten atau tidak, sama ada kompeten atau tidak tu saya tak boleh nak ulas. Okey. Cuma saya boleh, sebabkan dah kata MGP tu tugas dia adalah sebagai guide. So itulah kerja dia. Itulah peranan dia. Okey. Okey. Kita tengok sekarang ni kenapa
orang masuk hutan tanpa persediaan walaupun banyak kes terjadi. Apip rasa kenapa orang masuk hutan? Dia rasa dia ni belum sedia tapi Okey, satu faktornya adalah pengaruh lah. ngaruh. Okey, pengaruh daripada kawan-kawan. Okey, Tengok benda hiking ni seronok kan? saya pun dulu mula hiking pun atas pengaruh kawan-kawan juga. Oh, shit. Okey, saya lupa nak share ada gambar saya naik Gunung Irau dulu lah. Okay. Okay. So masa tu memang saya first time hiking. Tak tahu pun yang sebenarnya nak masuk hutan. Okay. Okay. Tak tahu pun sebenarnya nak kena trekking apa semua. Jadi memang yang kawan yang pernah pergi tu dia pula tak ceritakan yang kena trekking masuk hutan. Dia cuma tunjukkan gambar je. Okay. Okay. Jadi masa Kita orang yang tak pernah masuk ni bila tengok gambar terasa seronok kan, kita nak rasa apa benda tu kita tak tahu apa di sebaliknya. lagi dekat Irau tu dia ada nampak dia punya mosi yang macam terbang apa semua kan. So kita pun macam jomlah pergi, nak pergi. Okay. So masa tu memang tak tahu apa langsung. Kawan pun tak beritahu nak kena trekking semua. So kita dengan pakai macam nak pergi mancung. Dia pakai swajinnya. Ya. Swajin, lepas tu pakai sweater tebal macam nak pergi Europe. Macam nak pergi Europe. Dengan snow cap. Snow cap kan. Pakai swajin naik Gunung Irau kan. Lepas tu masa kat starting point tu kawan tu siap cakap masa tu saya tanyalah tak payah bawa air apa ke semua. Dia kata tak payah, jangan risau, 1 titik peluh pun takkan keluar. Sebab tempat sejuk kononnya lah. Yang diorang tu memang fit masalahnya. Okay. Okay, yang kita ni masa tu masuk tak pernah masuk rasa. dulu kan. Masa tu badan besar. Okay. Jadi yang masuk Irau ni dia mula tu memanglah deck ada plantar kayu. Okay, so kita pun macam dah jalan tu siap posing, ambil gambar apa semua. Tahu-tahu dia start jejak tanah. Kita pun kenapa plantar dia habis kat sini? Okay. Kan? Ni nak kena trekking pula. Kenapa berselut pula ni? Apa semua. 10 minit lepas tu masa langkah kayu tu swajin koyak dah. Belum masuk dalam lagi, baru masuk lagi. mukadimah. Baru mukadimah. Okay. Lepas tu kau tak silap saya masa tu dekat 3 jam kot. 3 jam baru sampai puncak. Okay. Yang kawan lagi 2 orang tu memang tinggal lah. Saya dengan lagi seorang kawan je tinggal. Okay. Nama kawan saya tu Nick. Sama lah Nick. Nick kalau tengok ni cerita kita dulu. Okay. So bila sampai kat peak tu nak turun balik, yalah kami tak bawa apa-apa. Air apa semua tak bawa. Okay. Turun tu pula hujan. So memang seksa lah. Okay. Jadi point dia kat sini sebenarnya adalah tak kisahlah daripada dulu sampai sekarang. Sekarang mungkin lebih meluas lah sebab dah ada banyak media, TikTok apa semua orang boleh share bukan takat gambar tapi video kan. Video cantik-cantik dekat track apa semua. So benda tu sebenarnya yang memang akan menarik lagi orang pergi, tapi point dia persediaan di sebalik itu orang apa ni belum bersedia lah. Orang tak clear pasal benda tu. Okay, nak tanya, adakah orang ni terlalu overestimate dengan kemampuan diri sebelum dia masuk ke tempat tu? Macam Apik cerita tadi kan, tengok nampak seronok je tapi dia tak tahu di sebaliknya tu macam mana kan. Saya tak kata overestimate lah. Okay. Saya juga tak kata orang memandang rendah trek atau hutan nak pergi tu. Okay. Saya lebih suka kata orang tak kenal. Tak kenal. Ataupun tak tahu. Okay. Sebab barangkali orang yang nak pergi tu dalam kepala dia cuma fikir nak pergi tempat yang dimaksudkan lah, yang tempat cantik semua tu. Tempat cantik pergi semua tu. Okay. Jarang lah saya jumpa orang yang kata apa overestimate nak test dia punya inilah kemampuan diri. Kemampuan dah. Ini untuk banyak yang pada yang baru lah.
Sebut pasal media sosial, sebelum ni tak ada media sosial kan. Sekarang ni kita keluar sikit, pegang phone kan. Macam-macam Facebook, TikTok, YouTube semua ada. Adakah media sosial ni menjadikan hiking ni lebih bahaya daripada dulu? Bagi saya sebenarnya tak juga. Okey. Dia bergantung pada mesej apa yang orang nak sampaikan lah. Sampaikan. Orang nak sampaikan. Okey, sebab media sosial ni ia boleh menjadikan secara tak langsung dia promote aktiviti hiking lah. Okey, dan pendaki sekarang pun makin ramai. Okey. Jadi kalau nak kata dia dia menyumbang secara negatif untuk scene hiking ni, dia bergantung pada mesej apa yang cuba disampaikan lah. Okey. Sebab tu kalau boleh sesiapa yang share gambar hiking, okey, sertakan sekali lah dengan dia punya info sikit-sikit. Okey, track dia macam mana ke semua. Jangan takat tulis quote je. Apa berlari aku ke hutan, ke pantai apa semua kan. Okey. Share lah sikit info tu kan. Okey. Dan bila berlaku kes hilang dalam hutan ni, kenapa orang kita ni ataupun masyarakat sekarang ni dia cepat fokus pada misteri berbanding apa dia cari, apa kesilapan, apa sebenarnya yang terjadi? Sebab sebenarnya kita ni mungkin sebab budaya kita lah. Okey, lagi-lagi kita di Nusantara ni. Misteri Nusantara. Kita Nusantara ni kita memang Tak dapat lari tak dengan lari cerita. dengan cerita-cerita mistik. Okey, berbeza dengan yang di belah Europe sana semua. Okey, dia punya Dracula pun kan daripada hutan kan. So benda tu memang berjalur daripada kita punya budaya lah, tak boleh buat apa. Okey, disebabkan budaya. Disebabkan budaya kita lah. Budaya Okey. kita. Okey, kita berehat seketika dari ruang kalam. Sebelum kita teruskan perbincangan, saya nak minta kepada penonton untuk bersama dengan kita pada sesi ini. Kalau anda pernah hiking ataupun minat dengan aktiviti hutan, sekiranya anda ada apa-apa persoalan ataupun buah fikiran, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Tak kisahlah soalan tu berkaitan tentang keselamatan, SOP ataupun apa-apa pertanyaan lah. Anda boleh saja tanya di ruangan komen. Dan kepada semua yang menonton sebalik kalam, silalah like, follow dan subscribe channel ini supaya lebih ramai dapat menikmati perbincangan menarik dan bermanfaat daripada pengkongsian kami pada malam ini. Okey, kita berehat dulu. Anda sedang menonton rakaman siaran live podcast Sebalik Kalam. Baik, kembali lagi bersama kami di Sebalik Kalam, bersiaran secara langsung dari ruang kalam dengan topik hilang dalam hutan, salah SOP, salah langkah atau ada misteri. Dan sekarang kita nak menjawab soalan-soalan daripada penonton yang sedang mengikuti siaran ini secara langsung ya. Soalan satu adalah daripada Cik Tom. Apa tindakan yang perlu dilakukan jika lost dalam hutan? Okey. Ni soalan yang paling common dan paling penting lah. Okey. Dan dia tengok pada biasanya bila kita lost ni kita saya sebut pasal lost seorang-seorang lah Okey. Okey, sama ada pergi hiking seorang ataupun dengan grup. Okey, so bila lost seorang tu, okey, benda yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita bertenang dulu lah. Okey, bertenang. Okey, duduk setempat tu. Kita tarik Okey. nafas. Sebab biasanya Sekejap. bila momen kita tahu kita lost tu, dia ada dia punya momen macam dia macam sama ada jalan dah tak nampak ataupun jalan tu nampak pelik, and
Okey. Bila dia ada dia moment tu okey. Sebab once kita dah terus rasa tu, automatik kita punya adrenaline start naik ni. Oh, okey. Kita start berdebar Kita dah. tak berdebar lagi ya. Dia dah nak start berdebar lah. Tak berdebar. Okey, sebab kita dah start rasa curious apa semua tu. Okey, dan daripada situ yang kita mula panik. Okey. So, once kita sedar kita tu, okey. Yang penting macam mana nak bagi kita Cool down. cool down dulu lah. Okey. Okey. Macam ada setengah orang tu dia lepak dulu, minum air dulu ke apa semua. Okey. Boleh isap okok, Sakok dulu apa kan. Okey, sebab masa kita dah cool down tu, tujuan kita cool down tu supaya kita boleh ingat balik. Okey, moment sebelum kita start rasa Ya, tak kena tu. betul. Okey. Kalau kita tersilap laluan, okey, masa tu kita ingat balik. Okey, apa benda yang aku nampak sebelum dalam beberapa second yang lalu, apa benda yang aku nampak. Okey, sebab tu bila kita hiking, buat trekking, okey, mata kita jangan pandang track je. Okey. Kena tengok juga benda yang kat kiri kanan kita ni. Kiri kanan atas. Oh, okey. Okey. Macam ada tu yang kita mark dengan kita nampak ada pokok besar ke apa. Benda-benda yang macam tu lah. Benda yang kita senang ingat mana laluan yang kita pernah lalu lah. Okey. So yang dia masalahnya sekarang ni, okey. Kalau kita tengok sekarang tu, saya tak nak cakap, saya tak nak pukul rata lah. Okey, nanti orang kata bias pula. Okey. Bila kita contohnya dalam satu trip, especially trip yang compress lah. Okey, yang semua nak laju. Semua nak laju je semua. Okey, dalam masa nak mengejar target tu, perasan tak benda yang kat kita kiri kanan? Pokok apa yang kita nampak? Okey, batu apa yang kita nampak? Features apa yang kita nampak? Apa semua tu. Okey. Bunyi macam bukan nak kata skema lah ke apa semua, tapi benda itulah yang sebenarnya menyelamatkan salah satu panduan. Satu panduan. Okey. Sebab istilah sesat ni saya tak pakai istilah sesat lah. Saya bagi istilah hilang panduan. Okey. Okey. Sama ada dah tak nampak track ke, ataupun kalau pergi off track pun dah tak nampak jejak ke semua. So benda yang first kita kena buat adalah kita kena chill. Okey, tenang, Relax. okey. Dan cuba ingat balik kat mana yang kita last yang kita nampak tadi lah. Okey, jangan terus-terus nak redah sana sini cari jalan keluar tak. Okey. Kalau yang jenis yang kalau boleh memang kena duduk setempat dulu lah. Okey, itu benda yang first sekali lah. Okey, duduk setempat dulu. Sebab tu orang kata bila lost ke apa semua duduk setempat. Bukan bila lost tu terus cari jalan sendiri. Okey. Okey. Faham. Sama ada dalam masa kita duduk setempat tu kita dapat tenangkan balik fikiran dan dapat cari jalan untuk ni kembali ke jalan yang benar. Okey, mana jalan tu, kat mana yang kita tersilap. Okey. Ataupun kalau tak dapat juga, at least untuk menunggu orang kawan-kawan yang lain untuk trace back kita lah. Okey. Untuk orang cari balik lah. Ya, ya. Okey. Dan kita ada satu lagi soalan daripada Ferdi Deb. Apakah pantang larang masuk hutan? Saya rasa semua hikers kena aware benda ni. Pantang larang. Dia nak pantang larang. Okey, pantang larang ni banyak. Okey. Dan kita sebenarnya beruntung sebab kita kat Malaysia ni memang budaya kita sangat rapat dengan pantang larang. Dengan pantang larang dan dengan jangan ini. Dan dengan hutan. Okey. Okey. Okey, tapi dia punya basic, okey, asas kepada semua pantang larang tu yang kata jangan jangan berkelakuan tak senonoh lah, jangan jangan cakap besar lah apa. Jangan cakap besar apa semua tu. Okey. Basic dia punya kata apa, bottom line dia adalah respect. Okey. Okey. Kalau benda yang kita buat tu kita rasa adalah satu benda yang tak respect pada nature tu atau hutan tu, okey, benda tu kita kena tegah. Okey, salah satunya, okey, contoh okey, sebalik cakap besar lah apa semua. Okey, cakap besar kita tahu lah. Okey, terang-terang bila cakap besar tu tampaklah yang kita dah tak respect dengan tempat tu. Okey. Okey. Buang air. Okey, contohnya nak kencing ke berak ke. Okey. Yang ni pun ada yang
yang ajar saya dulu lah, Hmm. yang bagi tahu saya dulu. Kau nak buang hajat, jangan buang dalam sungai. Okay, walaupun logiknya kita tahu, okay, bila kita berak dalam sungai ke apa semua, dia akan hanyut. Tapi elok ke kalau kita berak kat sungai? Okay. So benda tu kira macam satu. Patut buat ke tak, boleh buat ke tak boleh buat, sesuai ke tak sesuai Sesuai, okay. buat benda tu. Dia basic tu adalah respect lah. Ya. Okay. Dan ada satu yang famous yang kata apa, sebab kita kat hutan Malaysia kan, jadi macam-macam jenis haiwan, Ya. semua. So ada yang kata jangan sebut nama haiwan secara direct. Ya, itu saya nak tanya tadi, berkaitan dengan pantun larang dengan apa, cakap besar kan. Sebelum Apik masuk, saya nak tanya kan, pasal sebut haiwan tu. Adakah kalau kita masuk hutan ni, kita panggil jaga-jaga kat depan tu, kok terserempak dengan harimau belang ke, ataupun terserempak dengan gajah ke, adakah kalau kita sebut nama dia tu dikira sebagai macam tak hormat dia? Sebab yelah, kalau macam harimau belang, yang kita tahu kebanyakan orang dia rasa macam benda tu pantang disebut dalam hutan, jadi kena tukar benda lain macam maybank ke. Kalau gajah ni orang kuat ke, benda tu betul ke, atau Apik rasa macam mana? Okay, ni pandangan saya lah. Pandangan saya, contoh lah. Okay, contoh ada kawan. Okay, kawan, nama dia kata nama dia Ali lah. Ali. Okay. Kita tak nak panggil dia Ali. Okay. Kita panggil dia bulat ke, Okay. panggil dia panjang ke apa semua kan. So sama juga dengan apa ni, dengan haiwan-haiwan tu lah. Okay. Okay. Sebenarnya tak ada masalah pun kau nak panggil dia nama, nak sebut harimau apa semua tu. Macam saya kata tadi, dia pokok pangkal dia adalah respect lah. Ya. Okay. Adakah bila kita panggil Nama harimau lain. tu nama lain, adakah appropriate? Ya. Okay. Patut ke kita gelarkan ular sebagai tai pinggang? Patut ke kita gelarkan gajah tu Fumakila kan? Ataupun harimau tu Maybank. Okay. Padahal bank lagi bahaya daripada harimau kan. So pokok pangkal dia adalah respect lah. Respect lah. Respect. Kalau kita panggil tu pun macam untuk peringatan harimau belang tu, macam kita panggil tu dalam keadaan respect dan berjaga-jaga lah. Kan kata gurau pun, gurau untuk bergurau, jaga-jaga kat depan tu ada harimau belang, tu tak boleh lah kan. Tapi kalau nak sebut nama dia untuk, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Kita ada soalan ketiga juga daripada orang yang sama. Betul ke kebanyakan individu yang sesat disebabkan ego sendiri? Rasanya soalan ni ada dalam dalam perbincangan kita nanti kita akan jawab lah. Okay, kita nak masuk ke main discussion ya. Ni kita baru je nak masuk tadi kita. Okay, punca sebenar kes hilang. Berdasarkan pengalaman ataupun punca paling konsisten seorang boleh hilang dalam hutan, sedangkan mereka masuk secara berkumpulan, masuk ramai-ramai tapi yang sesat seorang. Kalau sesat ramai-ramai rasanya tak pernah lagi rasanya kan. Mungkin kalau 3-4 orang mungkin ada kan. Tapi ni dia masuk ramai-ramai tapi yang sesat hilang. Apa punca konsisten dia tu? Okay, sebenarnya benda ni bergantung pada, okay, bila kita hiking secara group ni, ada dia punya tata cara dia lah. Okay, tata cara dia yang kebanyakan kalau yang hikers yang dah lama, okay, memang maklum dengan tata cara ni, iaitu ada regrouping. Okay, regrouping setiap berapa meter ataupun setiap berapa meter ataupun dari checkpoint ke checkpoint tu ada regrouping. Sebab bila dalam hiking dalam group, okay, takkan daripada mula sampai habis tu 10-10 tu akan stick dalam satu line. Okay, sebenarnya dia akan jadi yang depan satu grup, yang tengah satu grup, yang belakang satu grup. Ataupun dia akan jadi ataupun dia akan pecah dua. Tapi yang belakang tu dia akan start pecah lagi satu sebab yang belakang tu mungkin terlalu slow ke apa semua. Okay. So dia sebenarnya yang benda yang paling penting sebenarnya adalah regrouping. Okay, regrouping. Okay, dan contoh kata kalau ada contoh ada 5 orang.
Okay. 5 orang di grup belakang dengan sweeper. Okay. Sweeper ni kita apa? Mungkin pendengar kita ni bukan daripada kalangan hiking. So boleh Hafid cerita ringkas lah. Sweeper ni apa? Okay, sweeper. Dia ada 3 orang tak silap. Depan, tengah dengan belakang. Okay, kalau diikutkan, sebaiknya ada 3 lah. Okay. Sebaiknya ada 3. Tapi rata-rata tengok banyak yang ada 2 je lah. 2 depan dengan paling last kan. belakang. Okay. So itu yang sekarang jadi masalah bila ada grup tengah yang terasing. Okay, terasing. Dia berpisah daripada depan dengan belakang. Belakang. So kata kalau dalam grup yang kecil, yang duduk tengah tu mungkin seorang 2 orang atau 3 orang je. Okay. So sebut pasal bila kata pasal regroup tu. Okay. Okay. Depan ada guide lah. Guide. Belakang ada sweeper lah. Okay, sweeper. Okay, katalah yang bersama dengan sweeper tu 4 orang. Then Sweeper ni apa maksud sweeper? Apa peranan dia? okay, sweeper ni dia last man. Oh, last man. Kira yang tak nak bagi ada salah seorang daripada grup tu tertinggal belakang. Dia kena duduk paling belakang sekali. Dia tu kira anchor lah. Oh, okay. Bukan anchor seram tu. Anchor. Okay, faham. Okay. Jadi dia lah yang tak ada siapa boleh lagi belakang daripada dia. Okay. Jadi katalah ada 4-5 orang yang belakang dengan sweeper. Then adalah seorang 2 yang mungkin lambat sikit, injured ke apa ke yang sweeper. Dan lagi 2-3 orang tu dia dah tak boleh nak ikut pace belakang. Dia pun terus jalan sendiri kan. Okay. So dia sekarang masalah jadi tu yang tengah ni. Yang tengah ni Macam hilang kepala dengan hilang hilang kepala, hilang ekor. Okay. So kat sini sebenarnya dia komunikasi antara satu regroup. Okay. Okay, yang kedua komunikasi antara sweeper dengan guide depan. Sweeper kena maklumkan lah melalui walkie-talkie ke apa, beritahu guide depan yang kata okay, siapa ni on the way kejar korang. Okay. So at least yang guide depan tu alert, walaupun checkpoint tu jauh lagi, boleh buat decision untuk maybe kita tunggu yang ada lagi 3 orang tu tengah nak kejar kita. Okay. So itu dia punya, sebenarnya dia punya praktis macam tu lah sebenarnya. Okay, faham. Apa ni, bila Hafid cakap tadi, katakanlah saya sedang hiking, tiba-tiba saya sedar dah tak nampak track kan. Perkara pertama ataupun 5 minit pertama yang Hafid cakap tadi, kita kena duduk relax, bertenang, cuba ingat balik mana laluan yang kita lalu, dari tengok pokok ataupun batu-batu. Selepas daripada 5 minit tu, let's say kata kalau saya tak jumpa jugalah maksudnya tanda-tanda ataupun jalan yang pernah saya lalu tu, apa yang seharusnya saya buat? Okay, so katalah untuk satu tempoh masa lah. Okay, selain daripada kita tak dapat nak track, kira flashback balik, semua kita panggil pun tak ada yang tak ada yang menyaut kan. Okay. So lepas benda tu kita kena sedar lah yang kita kena prepare for the worst lah. Okay. Yang kita akan maybe bukan nak kata stranded lah, tapi akan berada di situ untuk satu tempoh masa lah. Okay. So bila semua benda dah tak jalan, okay, masa tu yang kita nak kena start untuk cari sumber-sumber apa yang ada. Maksudnya first kita kena check apa barang yang kita ada. Okay. Okay, bekalan air, makanan, first aid ke apa semua. Okay. Step dari situ kita dah kena start plan kita punya untuk stay kat situ untuk satu tempoh masa lah. Okay. Okay, kita ada grafik statistik kehilangan ketika mendaki, berkemah ataupun aktiviti hutan di Malaysia. Kalau kita tengok trend 2026 daripada Januari hingga Mei, kita ada 52 kes, iaitu 114 orang. Berbanding dengan Januari dan Mei 2025, 40 kes. Maksudnya kat sini dia meningkat 30%. Tinggi lah berbanding dengan tahun lepas kan.
Dan apa tu, kalau tengok statistik nasional 2018 sampai 24, kira-kira 2,000 pendaki hilang direkodkan di seluruh negara. Yang paling apa, daripada 2,000, 1,200 insiden tu berlaku di 6 lokasi tu, Bukit Jambul, Pulau Gahir. Memang tempat selalu ni lah kan. Okey, dan tengok contoh kawasan berisiko tinggi macam apa tu, dekat Broga tadi, Bukit Jambul, dan apa tu, kematian ada 4 orang. Okey. Saya nak tanya Apip lah kan. Lepas kita hilang daripada laluan yang kita rasa tu, yang laluan yang kita kita lalu, macam mana selain daripada duduk dan bertenang ataupun tarik nafas panjang-panjang, ada cara lain lagi tak untuk mengawal panik kita sewaktu kita sedar ni kita dah mula sesat? Okey, sebaik kita dah mula sedar kita sesat ataupun kita dah hilang panduan lah. Okay, dah masa tu kita memang tak ada cara lain lah. Memang kita kena selain daripada dah tenang, kita kena start fokus. Okay, fokus dengan memeriksa barang-barang perlengkapan apa yang kita ada, sumber yang kita ada. Okay, just fokus untuk mencukupkan kita punya keperluan. Tu lah. Okay, sehinggalah kita dijumpai. Okay, so itu macam satu kita panggil mental shift lah. Okay, instead of kita still kita dah relax dan datang balik rasa anxiety tu. Okay, terus fokus untuk mencukup kita untuk survive lah. Untuk survive lah. Ya. Okay. Orang kata kan, kalau kita sesat ni, kita ikut aliran sungai. Adakah nasihat tu betul ataupun bahaya? Okay, sebenarnya sungai antara kawasan yang paling bahaya lah. Paling bahaya. Okay, of course, tak dinafikan dengan mengikut aliran sungai, okay, boleh membawa kita keluar. Hilir kan? Kita hilir. Ya. Okay. Cumanya situ antara kawasan yang paling bahaya. Okay, Berisiko lah. Berisiko. Okay. Selain menjadi tempat tumpuan haiwan. Okay. Dan kita kena tahu juga sungai tu keluar ke mana. Okay. Okay. Jadi ada yang ada pendaki yang ada kes yang pendaki keluar mengikut aliran sungai yang memang jumpa kampung lah. Yang terbaru siapa? Jas. Kak Jas tu. Kak Jas tu kan? Okay. Dia jumpa dekat sungai kan? Dia sebenarnya dia ikut track. Dia ikut. Dia cuma salah track lah. Okay. Tapi memang kat luar tu sungai lah. Okay. Okay, kita nak masuk ke topik menyelamatkan diri. Apa ni, jika kalau phone kita dah tak ada signal, tak ada line kan, apa cara yang boleh kita guna untuk menarik perhatian pasukan penyelamat ni ataupun untuk dapatkan bantuan lah? Okay, kat sini lah yang kita kata antara benda-benda penting lah yang kita kena ada lah. Okay, misalnya antara dua benda penting yang kita kena ada tiap kali kita masuk hutan tu, parang dengan lighter lah. Okay, parang dengan lighter. Meti api lah. Okay, jadi kata kalau biasa bila kita dah diketahui hilang untuk satu tempoh masa, sekarang tak lama pun, lepas berapa jam je orang dah mula cari. Dah sedar kehilangan. Dah sedar dah kita tak ada. Okay, so bila tak ada line telefon semua tu, okay, antara yang paling berkesan adalah melalui syarat asap lah. Asap lah. Okay, syarat asap lah.
Kat situ lah yang pentingnya kita ada at least ada lighter lah. Dan saya ada saya pernah tengok ada satu tips, kalau kita sesak di hutan ni, kita cari pokok yang besar yang dia ada akar baner kan. Kita Okey. ketuk kat situ dia boleh keluarkan bunyi. Adakah benda tu praktikal? Okey, dia kalau orang yang masuk hutan tu dia aware, itu adalah isyarat daripada kita tu, tak ada masalah lah. Oh. Dia masalahnya kalau kita ketuk-ketuk pun orang tak tahu itu isyarat daripada apa. Siap-siap orang kata mistik. Ya. Okey. Tapi benda tu isyarat tu ada logik dia juga. Ada dan pernah diaplikasikan sebenarnya. Okey, kalau tak silap saya time darurat tu. Okey, masa tu zaman darurat, time perang semua. Okey, so memang dengan mengetuk di baner pokok tu akar pokok. adalah cara ketuk dia tu jadi salah satu signal lah. Okey. Okey. Sebab selain daripada manusia, primate ataupun monyet juga mengetuk. Oh, Okey. mengetuk benda. Okey. Okey. Okey, faham. Okey. Dan kalau kita terpaksa bermalam dalam hutan seorang diri bila dah sesat kan, kita dah tak ada tempat nak tuju, malam tu kita dah tahu dah itu destinasi kita untuk tidur. Apa benda yang kita buat dulu? Yang patut kita buat dululah, sama ada cari air ataupun tempat berlindung ataupun kita buat ungun api ke ataupun apa-apa saja. Okey, dia bila dalam hutan kita ni. Ya. Okey. Dan lagi kalau dekat kawasan gunung ni apa semua. Sebenarnya antara bahaya nombor satu ialah kesejukan lah. Ya? Kesejukan lah. Kesejukan. Okey. Ya. Hypothermia. Hypothermia. Okey. So benda yang basic sekali adalah untuk kita adakan kita plan kat mana kita punya shelter lah. Ya. Okey. Yang dan macam mana kita nak nak mengelakkan kita daripada kesejukan. Ya. Okey. Walaupun kita gagal membuat unggun api, okey, katalah lighter basah ke. Okey, and then try buat gesek-gesek kayu nak buat api sendiri pun tak jadi apa semua. Okey. Paling penting sekali adalah fikirkan macam mana nak atau cari tempat ataupun kaedah macam mana kita untuk mengurangkan kesejukan tu lah. Tak nak bagi sejuk. Tak nak kesejukan. Okey, macam kata yang baner tu. Okey, baner tu selain daripada nak jadi signal tu, dia boleh jadi tempat berlindung juga lah. Oh, tempat berlindung. Okey. Okey. Apa ni, saya pun ada pengalaman masuk hutan dan saya ada jumpa di satu tempat, dia panggil apa, jerumun yang orang asal buat. Jerumun kan, dia macam bentuk macam kanopi, macam kemah kecil untuk dia orang berlindung daripada hujan. Dekat benda tu pun praktikal untuk kita buat sementara untuk berlindung daripada kesejukan. Kalau ada, saya percaya sekarang ni banyak yang buat survival course. Okey, dan dia ajar macam-macam jenis shelter lah. Okey, so siapa yang berpeluang tu boleh join. Okey, dan belajari jenis-jenis macam-macam jenis shelter boleh buat lah. Okey, cumanya janganlah potong pokok tu banyak sangat. Dan maksudnya kalau kita dah tersesat dan terpaksa bermalam di hutan ni, maksudnya benda first yang kita kena buat sekali, kena cari tempat berlindung. Ya, betul. Untuk mengelakkan kesejukan. Next itu kita dah dapat elakkan diri daripada kesejukan. Mungkin keesokan harinya mungkin kita nak mencari air ke apa kan. Saya nak tanya, macam mana nak tahu sama ada air sungai itu selamat ataupun air daripada dalam lopak ke, macam mana kita nak tahu benda tu selamat? Kita nak test dulu macam mana sebelum. Dan boleh Apik selitkan sikit tak, sebab yang kita tahu ada satu akar pokok yang jenis liana kalau tak silap yang Apik buat research sekarang kan. Boleh terangkan macam mana kita nak cari air, kita nak tahu air itu selamat diminum atau tak, dan macam mana kita nak pilih liana yang sesuai untuk kita minum. Okey, bab air ni dia sebenarnya paling basic. Okey, kita nak tahu kualiti air. Okey, yang pertama sekali adalah bau lah. Bau.
Bau. Okey. Ini dalam mana-mana air sekalipun. Okey. Okey, bahkan nak tahu kualiti air sungai pun sama, daripada bau. Terbau dulu. First bau dulu. Okey. Daripada bau baru warna lah. Okey. Okey. Dan lepas tu baru rasa. Rasa. Okey. Ini method ni terpakai juga untuk apa-apa, boleh kata buah hutan apa semua. Buah hutan atau buah buah-tumbuhan rumah yang nak try kan. Hancur kan. Dia ada Dan saya tahu dia ada satu step lagi, dia ambil, kita bau ataupun ni sebelum kita rasa, kita sapu dekat kulit dulu kan, nak tengok sama ada kita alahan dengan benda tu, gatal ataupun Okey, kalau macam buah ke daun kan, dia punya method tu dia ada banyak step lah. okey, Okey, kita start gesek kat keting kulit. kulit. Okey, kalau tak ada gatal-gatal apa semua, baru proceed ke next step. Okey, dengan start merasa dekat bibir, dekat lidah, lepas tu baru start kemam sikit. Okey, lepas tu baru telan lah. Yeah. Okey, kalau untuk air, first kali dia punya bau lah. Bau, warna, lepas tu baru berasa. dia punya Sama macam nak cek air mutlak juga. Kita nak gelaskan air tu dari segi apa? Ya, betul. Warna dah rasa kan. So benda tu kita dah belajar dah sebenarnya benda tu. Okey. Okey. Okey, yang bab akar pokok tadi yang apa, liana Okey. SP tadi kan. okey, so berkenaan dengan sumber air, okey. Saya percaya yang mana ramai yang pergi ke join survival course, okey, survival program. Okey, pasti akan diajar tentang mengambil air daripada akar. Akar. Okey, akar. Okay, walaupun benda tu sebenarnya bukan akar lah. Okey, tapi dia bukan akar. Dia akar tu cuma panggilan Melayu kita. okey. Maksud yang sebetulnya akar tu dia dekat bawah dalam akar dia still dalam tanah. dekat luar tu Batang dia. okey. Okey. So, yang tu kita panggil liana lah. Okey. Okey, liana ni dia merujuk pada tumbuhan pepanjat yang berkayu. Okey. Okey, macam dalam gambar tu kan. Okey, so itu dipanggil liana lah. So, liana ni dia ada banyak sebenarnya, banyak jenis, banyak spesies. Kalau di Semenanjung Malaysia ni ada dalam 2,500 spesies. Ya. Okey. Jadi, dalam 2,500 spesies tu, tak semua ada air yang boleh diminum. Okey, ada yang bergetah. Okey. Okey, ada air yang tak sesuai untuk diminum. Okey, tak semua. Okey. Jadi, ia memang salah satu sumber air adalah daripada liana. Tapi pada pendapat saya yang buat study sedikit pasal liana, pasal liana ni, okey, perlu dikongsikan ataupun didetailkan lagi liana jenis apa yang mengandungi air boleh diminum. Okey, sebab ada tu yang kata liana yang ada orang panggil apa, kait-kait, duri ke apa? Ada cangkuk. Okey, cangkuk yang cangkuk tu. Okey. Okey. Walhal sebenarnya selain daripada yang jenis yang cangkuk tu, ada jenis-jenis liana lain yang mengandungi air boleh diminum. Okey. Okey, dan tak semua liana yang ada cangkuk tu Boleh diminum. Selamat diminum. Okey. Jadi sebenarnya pada saya, okey, untuk yang mana yang dok kata minum air daripada liana apa semua tu, share juga jenis liana apa sebenarnya yang dikongsikan untuk minum tu. Okey, kita sebut pasal cara nak pilih makanan makanan apa yang kita boleh ambil dulu kan, macam kita kena test air pun sama juga. Dan makanan tu, let's say kalau kita jumpa buah hutan, kita dah test tak gatal, letak dekat ni pun kita tak allergic, boleh makan. Dekat buah tu ataupun makanan ataupun air tu, kita ambil sekadar untuk alas perut ataupun boleh sampai kenyang. Okey, biasanya makanan yang kita telan, okey, nasi ke apa semua, okey, tempoh masa dia untuk hadam lebih kurang 2 hari 3 hari macam tu kan. Okey, so macam tu juga sebaiknya apa-apa buah ke air apa semua yang kita dapat dan kita hadam untuk minum ke makan tu,
ambil sikit-sikit lah. Ambil sedikit sekadar untuk mengalas Mengalas perut lah, untuk mengalas. menghilangkan dahaga lah. Mengelakkan dahaga apa semua. Okey, kita nak masuk ke human error dan psikologi. Apa kesilapan psikologi paling bahaya dalam kalangan pendaki? Panik, ego ataupun terlalu yakin? Okey, panik antara yang utama. Okey, nak kata ego dan terlalu yakin. Okey. So, sebenarnya dia punya pokok pangkal dia adalah bila kita dah mula tak beri tumpuan kepada apa benda yang kita lalui ataupun suasana kita, setting yang kita berada lah. Okey, contoh, okey, bila dalam keadaan panik, okey, memang kita dah tak nak fikir apa dah. Okey, so memang kita dah takkan alert dah dengan apa-apa yang berada di keliling. Okay, sama juga dengan yang punya sikap ego dan terlalu yakin. Okey, sebenarnya. Okey, jadi pendapat saya sebenarnya adalah macam mana sekalipun bila masuk trekking, okey, bila masuk hutan semua, beri perhatian kepada sekeliling. Okey. Jangan terlalu rasa self, kita panggil apa? Bukan nak kata pentingkan diri sendiri lah kot. Okey, in a sense lah. Okey. So, benda paling penting sebenarnya adalah kena bagi tumpuan, okey, kepada benda-benda yang kat sekeliling kita ni. Okey, sebab tiga-tiga ni boleh jadi. Okey, sebab tiga-tiga ni boleh jadi. Okey, panik, terlalu yakin, dengan ego. Okey, kalau nak kata tiga-tiga ni boleh jadi punca. Punca lah. Tiga-tiga ni boleh jadi punca. Okey, SOP dan realiti lapangan. Apa ni, GPS dan phone sebenarnya membuatkan orang lebih selamat ataupun lebih cuai? Teknologi lah, lebih kepada teknologi. Okey, sebenarnya aplikasi GPS, okey, macam dekat phone pun sekarang ni dah banyak yang ada banyak aplikasi GPS juga. Okey, semua tu membantu. Okey, cumanya sebelum nak mula guna tu nak kena faham dululah benda-benda basic. Okey, basic menggunakan GPS. Okey, dia punya nak baca dia punya koordinat semua macam mana. Okey. Dia punya macam mana dia arah apa semua dia pakai. Okey. So, nak pakai sangat digalakkan, tapi kena tahu dia punya Function lah. function dia dululah. Kena khatam habis dululah. At least tahulah. Okey. Fungsi-fungsi penting dia tu kan. Apa ni saya nak tanya juga, selain daripada parang dengan lighter tadi, apa peralatan yang sebenarnya penting dan kritikal untuk survivor? Okey. Selain daripada lighter dan parang, okey, yang memang dah common. Okey, kadang ada certain tu yang kita benda yang bagi setengah orang tak popular, tapi sangat bantu. Contohnya plastik sampah. Plastik sampah, karung sampah hitam tu. Okey. Okey, yang tebal. Besar. Saiz besar dan tebal tu. Okey. Yang tu antara benda wajib yang saya bawa lah setiap kali bawa. Okey, sebab dia itulah yang bakal jadi kita punya sleeping bag ke? Emergency blanket kita. Emergency Blanket okay. kita apa semua. So, itu antara benda yang penting lah. penting walaupun nampak remeh lah benda tu sebenarnya kan. Okay, so jangan lupalah benda tu. Ya, kita nak pergi ke apa tu, reality operasi save and rescue. Apa benda yang paling sukar dalam operasi mencari orang hilang, dan kenapa orang luar ni dia tak faham? Macam kalau kita jalankan operasi mencari itu, orang sampai berhari-hari orang bising, kenapa sampai banyak hari pun boleh jumpa lagi, takkan itu, takkan ini. Okey, dia sebenarnya okey, bila dalam satu operasi
search and rescue. Okay. Kena faham lah yang bila kita masuk cari orang, kita bukan ikut track. Okay. Memang kita akan masuk dengan turun cerun apa semua keadaan bentuk muka bumi yang mencabar. mencabar. Okay, yang kalau orang pernah masuk tempat tu pun tak tahu pun ada keadaan muka bumi yang macam tu. Apa semua. So benda tu yang orang tak faham. tak faham lah sebenarnya. Okay. Benda itulah yang menyukarkan Antara benda dia lah. ya. Antara benda yang selain daripada faktor lain yang macam cuaca, okay, semua tu yang orang luar nampak. Tapi orang kata on site, orang kata antaranya adalah bentuk muka bumi lah. Ni. Dan ada kes yang boleh jumpa cepat, ada kes boleh jumpa ambil masa untuk jumpa, walaupun kawasan sama tu dia disebabkan oleh faktor-faktor yang Apik bagi cakap tadi lah. Okay, bab dapat jumpa tak dapat jumpa orang hilang tu. Okay, sekarang tu kita tengok satu operasi tu makan sampai berhari-hari. Okay, satu kawasan tu berapa petak dah cover habis dah. Dah cover berapa petak dah semua, tapi tak jumpa juga. Okay, contoh macam di Brogalo tu, lalas yang jumpa tu berdekatannya dengan tempat carian. Memang dekat dengan tempat carian tu. Okay. Tempat hampir dekat tempat laluan tu. Dan yang jumpa tu bukannya orang yang dalam operasi. Tapi orang luar yang datang hiking situ. Okay. Secara kebetulan jumpa. Okay. So yang bagi saya lah, okay, bab jumpa tak jumpa orang ni semua tu kata apa, rezeki, kehendak Tuhan lah. takdir, kodok-kodok. Kehendak Tuhan lah. Sebenarnya Tuhan sendiri yang tentukan siapa yang akan jumpa orang tu. Okay. Tak kisahlah orang luar ke apa semua, tak kisah. Okay. Tapi di sebalik tu kita still nak kena usaha lah. Kita cari apa semua, tapi di sebalik usaha tu jangan kita rasa yang mesti jumpa ni. Mesti jumpa ni. Okay. Ni kalau buat macam ni mesti jumpa. Okay. Sebab sebenarnya bab jumpa tak jumpa orang hilang ni, itu kehendak Tuhan lah. Okay. Dia yang akan tentukan mata mana yang akan nampak orang tu. Okay. Itu ya apa yang kita punya pendekatan lah. Okay. Okay. Cakap pasal mistik dengan realiti kan. Kenapa setiap kali kes hilang berlaku, naratif misteri lebih cepat daripada fakta sebenar? Macam ada sebagai Apik sendiri orang yang berada di lapangan kan, adakah mistik ini pernah mengganggu proses pemahaman masyarakat terhadap kes sebenar? Maksudnya hilang sekadar memang hilang, tapi bila digembar-gemburkan dengan mistik bunian lah apa, dia adakah benda tu menyukarkan proses untuk tu? Apa pandangan Apik? Okay, bagi saya, bagi mereka yang berpengalaman untuk dalam SAR ni, okay, malah ramai lagi yang lebih pengalaman join SAR daripada saya lah. Okay, saya maklum mereka dah tahu dah akan ada timbul cerita-cerita macam ni lah. Okay, so kita panggil spekulasi lah. Okay, oh ni kena sorok lah apa semua. So ada yang start mula share gambar pasal ada bulat-bulat sini. Ada entiti dekat. Okay, highlight kat batang pokok ni nampak ada mata. Apa benda gaib ke apa semua. Okay, saya yakin dari sudut mereka yang tiba SAR, especially yang mendapat pengalaman, tak benda ni tak jadi kudis lah. Tak jadi mengganggu. tak mengganggu lah. Okay, tak jadi kudis. Orang je yang duk pening-pening tip macam tell story. Okay. Baik, kita berehat seketika dari ruang kalam. Sebelum kita teruskan perbincangan, saya nak jemput semua penonton untuk like, share dan subscribe podcast ini. Dan sekiranya penonton mempunyai soalan, boleh tinggalkan di ruang komen. Dan kita berehat dululah seketika. Okay.
Baik, kembali lagi bersama kami di Sebalik Kalam. Dan sekarang kita akan menjawab soalan, ada soalan daripada penonton yang mengikuti siaran ini secara langsung ya. Soalan satu daripada Faris. Setuju ke tak yang wujud kaum hawa yang kebanyakan kaki hiking ni suka tunjuk hebat dan sebolehnya nak tunjuk mereka lebih bagus dari lelaki hingga mengabaikan SOP. Soalan ni kelakar ni macam mencucuk lah. Macam cari pasal soalan ni. Ada ke Bi? Benda ni subjektif lah sebenarnya. Tapi mungkin nak dia benda macam ni orang kata apa, nak tunjuk hebat ni Bukan dekat perempuan saja, dekat lelaki pun ada. kan. Lelaki pun ada. Cuma jujur lah dekat ni saya tengok memang ramai hikers perempuan daripada lelaki lah. Oh, okay. Okay. Dan benda tu of course lah dia dah bilangan dia ramai. Benda tu kita nampak obvious kat dia lah. Oh, okay. Padahal benda nak kata tunjuk hebat apa semua ni lelaki ada, perempuan pun ada. Alright. Dan kita ada soalan lagi ke daripada penonton? Okey. Boleh terangkan ciri-ciri tapak kemah sesuai untuk kita rasa selamat daripada binatang buas ataupun banjir. Okay. So kat sini lah pentingnya yang kita selain daripada hiking, okay, dan belajar pasal ilmu apa, survival outdoor semua tu. Kita kena juga belajar tentang aspek flora fauna lah. Okay. Macam kata macam mana kawasan babi hutan macam mana. Oh, Okay. laluan highway dia kan. Highway dia, okay. Ataupun kalau tak kena jerumun tu salah. Silap-silap dia pergi buat tilau ya. Situ kan. Rumah babi. Ataupun sekarang bukan tempat binatang besar pun. Tapi tempat haiwan-haiwan kecil ataupun serangga. Okay. Sarang semut ke ataupun sarang apa panggil apa? Kongkiak kan? Kongkiak kan? Okay. So first kali yang kita kena survey bila nak pacak kemah, nak buat campsite. Okay. Kena juga tengok pokok yang berada kat atas kepala kita, yang keliling kita. Okay. Elakkan berada berdekatan dengan pokok yang mati ataupun pokok yang nampak, at least nampak tak meyakinkan. Okay. Tengok sekali dia punya dahan dia. Okay. Kau boleh elakkan daripada berada di bawah dahan yang besar. Okay. Sebab kadang pokok yang nampak sihat pun bila datang angin kuat pun dahan dia boleh patah dan jatuh ataupun tumbang. Boleh tumbang. So sebab pasal persekitaran tu elakkan berada di bawah dahan yang besar. Okay. Okay. Kita kena faham orang panggil mother nature sebelum kita pergi ke okay. Dan elakkan berada terlalu dekat dengan sungai lah. Sungai. Kalau dia hujan dekat hulu kita tak tahu kan, hujan tak sampai tempat kita tapi air sampai dulu tempat kita. Air sampai dulu. Ya, okay. Kita selama saya nak tanya Apik kan, selama Apik hiking dan terlibat dengan aktiviti dalam hutan ni, daripada semua pengalaman yang Apik lalu tu, ada tak satu insiden ataupun kejadian yang masih bermain dalam fikiran sampai sekarang, yang terngiang-ngiang sampai ke hari ni? Ada. Boleh cerita, boleh kongsi sikit. Ini yang okey ke tak okey? Yang kalau boleh kongsi yang tak okey dulu ke? Okey, sebenarnya saya suka petik trip ni lah. Okey, antara banyak selama saya bawa guide group masuk trekking. Yang paling saya akan ingat sampai bila ialah satu group saya bawa student. Okay. Student UUM.
Boleh tahu, saya tahu tahun berapa, tahun bila? Saya bawa diorang untuk 2 tahun, kira 3 trip. 3 kali trip. Okay, rasa sekitar tahun 2018 kot. 2000 tahun Rasa 18 sebelum 18 PKP lagi lah. sebelum PKP ya, dari 17 ke 18 macam tu lah. Okay. So, yang saya boleh ingat, bila diorang ni bawah satu kelab rekreasi. Okay, KLKM UM. Saya tak ingat nama panjang KLKM tu apa. Okay. Jadi mereka ni dah ada dia punya AJK tertentu dah. Okay. Okay. Siapa yang akan jadi sweeper, siapa akan duduk tengah apa semua. Okay. So ada satu trip tu, Trans Siti Wangsa B1. Okay, kita rentas gunung dari Yong Belah. Okay. Okay, turun ke Korbu. So trip tu kalau tak silap 5 hari kot. Santai-santai lah buat 5 hari. Saya pun line up ramai. Okay. Jadi kami turun trek Korbu tu, kami turun ikut trek lama. Okay, trek Senok Oi. Okay, Sungai Senok Oi. Masa tu trek Sungai Senok Oi tu baru di-clearkan dalam berapa bulan sebelum tu kot. Dan selama tu tak ada orang masuk. Jadi bila turun ikut trek lama tu, dalam sebabkan tak ada orang masuk, jadi banyak trek yang tak clear. Okay, maksudnya jalan pun dah tertutup. Ya. Kan? Jalan pun dah tutup. Trek pun tak terang lah. Tak terang, jelas lah. tak lagi jelas. ada. Okay. Masa saya ikut grup cuci trek tu dulu, saya ada buat rekod. Saya dah rekodkan di GPS lah. Okay. Cuma kesilapan saya masa tu, ada satu part tu yang tak dapat rekod sebabkan masa rekod dulu tu habis bateri. Okay. Dan part tu sebenarnya kritikal. Oh, alright. Okay. Jadi kami turun daripada Gunung Korbu tu nak keluar ikut trek lama tu. Okay. Sepanjang tu ada part yang tak clear lah, ada pokok tumbang semua, dah overgrown tu semua. Dan saya nak refer GPS pun part tu yang tak ada log dia. Kebetulan kat situ lah. Ada situ pula kan. Nak sampai ke yang marker yang seterusnya yang daripada GPS tu jauh lagi. Jauh lagi. Okay. So antara tu tak tahu mana track dia. Okay. Okay. Kami stranded sekejap lah. Okay. Malam tu memang nak tak nak malam tu terpaksa Bermalam kat dalam tu. tak dapat bermalam lah. Tak apa. Kena cuba agak keluar sebab kan cadangan saya masa tu, kita stay lah dulu malam tu. Okay, esok dah siang terang sikit tu kita keluar lah. Tapi kata dia orang bas dah tunggu kat bas dah tunggu. Trip tu day trip ataupun trip yang bermalam dekat dalam. Dia bermalam. Apa dia masa tu dah hari kelima, dah hari last nak keluar. Okay, hari last. Okay. Hari last. Okay, kita dah 4 hari kat dalam tu, dah 5 hari nak keluar. So satu part tu kita stranded sekejap lah. Sebab dia ada bila dah malam tu, okay, dia ada satu part tu yang tag dah tak nampak dah. Okay, dia ada part tu yang memang dia dah ada cabang lah. Okay, so macam kata belah kanan ni ada satu track, ke depan ni ada satu track. Okay, tapi ke belah kanan ni kalau diikutkan pergi jumpa tempat kubang babi dengan gaung. Okay, nak pergi straight pula, depan sikit tu dia dah tutup habis lah dengan resam semak semua tu. Okay, jadi tak tahu mana satu nak pergi. Okay. GPS tak ada lock. Berada di persimpangan lah. Okay. Jadi kat sini of course yang paling cuak guide-nya lah. Saya lah masa tu kan. Sebab semua tu bawah tanggungjawab. Iyalah. Kan? Kalau kita sendiri pun kata kita dah sesat ni, habis lah. Okay, jadi masa tu situlah peranan sebenarnya guide. Dia nak kena apa-apa pun dia kena cool down juga. Okay, sebab line up dia akan tengok guide. Okay, kalau guide tu nampak dah lost, dengan line up sekali akan lost lah. Okay. Maksudnya tu momen paling helpless lah masa tu.
Ya. Macam masa. Okey, kita cerita pasal insiden yang paling rasa macam bad lah. Yang insiden yang Apip rasa happy ataupun momen yang paling seronok sepanjang dalam bidang ni apa? Sebenarnya saya takat ni saya memang uh, sebenarnya setiap trip tu bagi saya adalah momen yang special lah. Okey, sebab macam kita dulu buat guide, kita anggap line up tu semua kita punya orang kata apa, macam adik-beradik kita jugalah. Okey, kita punya jagaan juga. So setiap bagi saya asalkan setiap trip tu ending dia semua selamat, setiap tu adalah satu momen yang best lah. Kalau nak kata yang betul-betul highlight, saya rasa semua tu itu je lah dia punya ni, semua trip sama. Okay, kita dah nak sampai ke penghujung lah. Saya nak tanya apa, kalau ada satu mesej daripada Apip kan, mesej tu khas untuk semua pendaki di Malaysia ni. Apa pesanan Apip sebelum diorang masuk hutan atau sebelum memulakan pendakian tu? Okey. Saya tahu ramai yang akan bagi nasihat yang sama, iaitu training, fizikal, mental semua tu. Okey, benda tu memang dah diketahui umum lah. Okey, cuma saya nak tambah, belajarlah orang kata. Belajarlah tentang apa isi hutan tu. Okey, belajarlah tentang pokok-pokok dia. Okey, belajarlah tentang serangga dia, belajarlah tentang burung-burung dalam tu. Okey, hidupan dalam tu semua. Okey. So perhatian kepada benda-benda macam tu yang kadang-kadang boleh jadi benda kecil yang bantu kita pada masa kita akan kita lost. Okey. Dulu ada seorang senior ajar saya lah. Okey, bila guide orang, okey, sebaiknya jangan bila kita briefing ataupun bagi tahu jalan tu, jangan bagi tahu point A, point B berapa minit, point B ke C berapa minit. Berapa minit? Okey. Benda tu jangan kalau boleh elakkan macam tu. Tapi bagi tahu antara A ke B apa yang kau akan jumpa. Apa yang ada kat laluan Apa yang kau akan nampak. Hmm. Okey, contohnya. Okey, daripada sini depan sikit lagi ni kau akan jumpa buluh. Okey. Kau akan jumpa buluh kat belah kanan, dan kau akan jumpa batu besar kat belah kiri apa. Okey. Benda-benda macam tu. Okey. Ataupun jumpa dekat sini ada satu tumbuhan yang rare, kat tempat lain tak ada, ataupun tumbuhan ni susah nak jumpa ke benda-benda yang unik lah. So kat sini lah sebenarnya orang kata apa, peranan guide juga. Okey, ataupun sekarang ni MGP. Okey, supaya teruskan belajar tentang flora dan fauna. Okey, bukan setakat tentang ilmu rekreasi saja. Okey, tapi belajar juga tentang flora dan fauna, sebab itulah macam saya kata tadi lah. Okey, selain daripada sikap rasa cemas apa semua tu, dan kesilapan pada kita SOP semua tu. Okey, kadang-kadang tu kurangnya pengetahuan ataupun perhatian kita terhadap apa isi hutan tu sendiri tu yang boleh buatkan kita hilang panduan lah. Apa ni? Kita ada soalan daripada penonton. Ada soalan daripada penonton ataupun? Okey, Apip, saya nak tanya, apa satu kesilapan yang awak harap tidak akan berulang lagi dalam komuniti hiking selain daripada isu sampah yang awal-awal tadi kita cakap tu? Apa dia? Apa kesilapan yang awak harap benda tu tak akan berulang dalam komuniti hiking selain daripada isu sampah yang kita bincangkan ataupun kita cakap pas awal-awal tadi? Satu kesilapan dia adalah selain daripada isu sampah, yang saya harap dapat dikurangkan pada masa akan datang.
antaranya ialah tentang kesedaran tentang keupayaan dan kesihatan sendirilah. Yang kesihatan. Sebab antara yang kes yang popular yang sering jadi tu tentang kesejukan lah, hipotermia, semua tu. So orang yang mungkin ada yang tak ada pengalaman hipotermia tu, jadi tak tahu apakah dia punya simptom apa semua tu. So hilang arah tu satu benda, tapi untuk memastikan kita selamat, harapnya banyak yang ramai lagi yang bagi perhatian kat aspek-aspek benda ni lah. Aspek macam tu. Okay. Kita ada soalan daripada penonton ya. Okay, Has. Bila seorang itu sedar dia dah sesat, wajarkah dia cuba retract untuk cari track yang dia guna? Yang ni yang macam kita dah bincang tadi. Tapi tak apa, saya jawab juga. So bila dah sedar yang dah sesat, jangan terus retract lah. Jangan terus retract. Bertenang dulu, duduk setempat dulu. Bila dah tenang, ingat balik, try flashback balik apa benda yang last yang terlalu tadi, barulah start kau nak retract tu berjalan. Tapi selagi tak selagi benda dalam kepala tu tak clear apa semua, Tak datang balik. tak datang balik, benda dalam kepala tu masih dalam dilema lagi tu, jangan cari. jangan pergi mana-mana dulu. Maksudnya dalam keadaan kita bercelaru, kita tak dapat jumpa track kita tu, kita duduk relax. Duduk dulu. Okay, kita dah sampai ke penghujung podcast ya. Apip ada apa-apa pesanan tak? Apa-apa pesanan yang nak disampaikan kepada penonton kita ni? Ataupun pesanan apa-apalah dari segi pesanan saya, nak kata berpesan ni udah macam orang tua pula kan. Tak apa. Sebenarnya hiking ni sama je macam aktiviti lain, rekreasi lain yang ada dia punya SOP. Akan berlaku insiden, akan berlaku kes. Jadi ada yang kata bila dah jadi macam kes macam ni, kita haramkanlah hiking. Ada yang kata macam tu. Dan ada pula yang berbalah kata kalau macam tu aksiden kat jalan raya ni, kita haramkanlah daripada bawa kereta semua kan. So sebenarnya hiking ni sama je dengan mana-mana aktiviti, ada SOP apa semua tu. Walaupun dalam aktiviti hiking tu sendiri kita tengok macam bagi orang tu lebih banyak faedah dia dapat tengok view lah, dapat badan dia sihat. Tapi kena ingat, di sebalik view-view yang cantik tu, kesihatan yang kita dapat semua tu, dia masih ada guideline, masih ada SOP, dan banyak lagi benda yang kita kena belajar dalam aktiviti hiking tu sendiri. Okay. Dan kita dah sampai ke penghujung. Kepada anda yang sedang menonton sekarang, kalau anda ada idea atau topik yang menarik atau sesuai untuk diketengahkan, anda boleh kemukakan di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, follow and share akaun Pixel Live di Facebook, YouTube dan TikTok untuk mengetahui topik ataupun tajuk podcast Sebalik Alam yang akan datang. Sekiranya individu, syarikat ataupun organisasi yang ingin menggunakan servis perkhidmatan podcast dari pihak kami, anda boleh menghubungi atau WhatsApp Pixel Live di nombor 011110882024. Dan teruskan bersama kami untuk episod akan datang. Ada sedikit highlight untuk episod akan datang. Kita boleh highlight sikit episod akan datang. Assalamualaikum.
ramai bercakap, sedikit yang bersuara. Ramai melihat, tapi tak ramai berani membuka mata. Kita hidup dalam ramai manusia, tapi sunyi dalam kepala, senyum di muka. Perang dalam jiwa, tentang trauma yang dipendam lama, tentang agama yang tinggal lama, tentang dunia